Cuci dulu. Cuci dulu. Yang spray samurai epoxy surface grey. Okay, kita nak spray ni. Ni drum untuk kereta Alza, brake belakang. Okay, cara nak pakai senang je. Okay, ikut instruction ni. Ni dia ada tunjuk ni macam mana pakai. So ni color dia, geng. Color dia, sekejap ni color dia. Dia ada kasar-kasar sikit. Okay, jom kita spray benda ni. Sebelum spray macam biasalah, kena cuci dulu, bersih-bersih dulu. Lepas tu lap, keringkan, tunggu kering, baru kita start spray. Okay, geng, jom kita tengok macam mana dia punya hasil dia pakai spray ni, yang ni. Let's go. Okay, geng, plastik dah buka dah. So, kita ikut instruction dia. Tekan button ni. Okay. Kuat-kuat. Okay. Dah. Jom kita start spray. Okay, button ni dah tekan. Ini dia, buka ni. Kat sini dia punya button untuk spray. Ni macam, geng. Okay. Kita spray. First layer kita halus-halus dulu. Oops. Sebelum kita spray ni, kita tutup dulu pakai tape. Okay, dah tutup ni, track ni. So, jom kita start spray. First layer ni spray halus-halus dulu. Okay, first layer ni kita spray halus-halus dulu. Okay. Nanti nombor 2 tebal sikit dan nombor 3 tebal. Tunggu kering dalam 5 minit. Lepas tu baru kita start untuk yang kedua pula, second layer. Okay, geng, first layer dah kering. So ini second layer. Okay, tu second layer. So kita stop dulu 5 minit lagi, tunggu kering, baru yang ketiga kita tebal sikit. Okay, geng, dah kering dah untuk second layer. So ini yang layer yang ketiga. So layer yang ketiga ni tebal-tebal sikit lah. Okay. Okay, geng, so inilah hasilnya. Okay, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Mantap, geng.